Tolak hampir 30,000 daripada harga semasa, banyaknya. Sebenarnya untuk emas tak banyak pun. Jom kita buat kira-kira. Beliau membeli dengan harga 418.33 pada 30 Januari 2025. Kemudian pada 14 Mac iaitu hari ini, harga emas terkini di Public Gold 456,111 untuk harga 1 kilo ni. Tapi bila nak jual balik pada hari ini, Public Gold akan beli dengan harga 428,744. Yang ini dipanggil sebagai spread, perbezaan harga di antara harga beli dan juga harga jual. Dalam emas, spread ini wajib ada, tak kiralah emas digital ataupun emas fizikal. Spread ni sangat penting. Ini adalah keuntungan syarikat ataupun kos untuk menampung kos-kos yang ditanggung oleh syarikat. Tapi yang paling penting sekali, kita kena tahu berapa persen syarikat tawarkan ataupun berapa persen syarikat tolak daripada harga semasa. Untuk kita cari persen spread adalah harga beli tolak dengan harga jual bahagi dengan harga beli kali dengan 100. Jadi kita dah tolak semua, ini adalah jumlahnya. Hanyalah 6% sahaja. Sangat-sangat kecil. Kenapa kita nampak banyak sangat tolak? Sebab ini adalah untuk item 1 kilo iaitu 1000 gram. Kalau tolak RM1 pun bersamaan RM1000. Dan yang penting sekali, 1 kilo ini spread yang ditawarkan oleh Public Gold sangat-sangat rendah, sekitar 6% sahaja. Itu sebabnya kalau siapa yang nak cepat untung dengan emas, dia ada modal lebih, terus beli yang 1 kilo ini. Kepada sesiapa yang nak dapatkan 1 kilo di Public Gold, boleh tekan beg biru, isi beg biru, ataupun boleh tekan link di bio, ataupun boleh tekan di mana-mana link yang saya tinggalkan. Jom kita beli emas Public Gold.